Okey geng, manusia ni dia boleh duduk dalam ais berjam-jam tanpa mati. Okey, tengok video sampai habis. Manusia ni kan geng, bila dia kena ais sikit pun dia dah kira menggigil tau. Bukan saya cakap ais lah, cakap air bukit pun dah kira menggigil lah, sejuk nak mandi, betul lah. Tapi berbeza dengan lelaki ni. Korang kenal tak siapa? Tunggu, jangan pergi mana-mana. Okey geng, inilah dia lelaki yang aku sebut tadi. Nama dia adalah Wim Hof, ataupun nama gelaran dia dikenali sebagai Iceman. This is Wim Hof and he claims you can do this too. Jom kita borak tentang lelaki ais ni. Dia punya tahap ekstrim dia boleh tahan suhu sejuk yang paling ekstrim sekali, dan dia boleh mandi ais lama-lama tanpa ada masalah sekalipun. Aku pun kalau aircon buka 16 pun 5 minit 6 minit aku dah up jadi ke 25 atau 30. Sejuk tak daya boh. Cold now? So, Iceman ni dia dipercayai dia menggunakan teknik khas pernafasan untuk kawal badan dia lah, supaya badan dia dapat tahan dalam suhu sejuk macam tu. Fully energized, starting with a go deep, cleanse deep of all the processing during the night. There is chemical residue. I get rid of it. I feel great. Then I do my exercise. So, korang rasa benda ni bahaya ataupun power? So, komen lah sikit. Alright? Dan jangan lupa subscribe. Support lah. Bantu aku untuk aku sentiasa semangat untuk share info-info setiap hari untuk korang semua. Okay? Assalamualaikum.